Hari tu Putra datang restoran ni kecil je. Sekarang ni dah besar weh. Mana lagi kalau bukan PNC Cawangan Setia Alam. Walaupun dah besar tapi still full house Mana taknya makanan dia sedap-sedap. Macam beef tenderloin pizza ni, cheese dia banyak, roti dengan daging dia pun lembut. Yang ni pula supreme platter. Ada ayam chicken chop dengan lamb. Ayam dia crispy dan sangat juicy. Lamb dia pun lembut Makan dengan black pepper sauce memang sedap. Biasanya mantau ban dengan buttermilk ni ada clam je kan. Tapi yang ni siap ada udang, sotong dengan kupang weh. Nasi goreng kampung dia pun bukan biasa-biasa meriah. Bukan setakat telur mata. Dalam ni siap ada udang goreng tepung, sotong dengan ayam goreng. Selain tu masakan Melayu pun ada. Yang ni set talam untuk 2 packs. Ada sambal sotong, telur kicap, masak lemak ayam, telur dadar dan ulam. Serius cakap, dia punya lauk ni semuanya sedap-sedap dan cukup berasa. Tapi kalau datang sini wajib try strip loin beef stick ni. Daging dia lembut, juicy, sos dia pun sedap tau. Yang paling best, dekat sini pun ada macam-macam dessert yang menarik. Yang Putra makan ni peanut rosette cake, double chocolate cake, pistachio cake dan yang paling Putra suka Dubai brownies with ice cream. Ni pun antara menu baru diorang dan sumpah cakap memang sedap. Yang paling Putra tak sangka, dia punya cabaang ni besar weh. 3 ke 4 orang pun boleh makan. By the way, restoran ni milik orang Melayu Islam tau. Dan tak perlu risau, surau pun disediakan siap asing lelaki dan perempuan. Apa lagi? Jangan lupa singgah PNC Kitchen.